Trader. Berapa lama dah korang trade ni, tapi dapat apa? Tak dapat apa. Korang layan lah video aku ni. Aku identify cara aku menganalisa market menggunakan shadow dan big movement. Aku tak nak peninggang kepala kau. Layan video ni sampai habis. Semoga bermanfaat satu video ni, InsyaAllah. Jom, bulan puasa ni aku nak banyakkan sedekah. Sedekah knowledge pun boleh lah kan. Assalamualaikum guys. So hari ni saya nak sharekan dekat korang macam mana saya dapat buy gold ni. Daripada time frame daily saya tunjukkan dekat live trade semalam kan. Tapi tak apa, saya tunjukkan sekali lagi. Adanya satu penekanan turun laju, naik laju. Lepas tu dia turun naik laju, turun laju, naik laju balik. Dan dekat kawasan ni telah digagalkan. Kawasan shadow dah ada body candle. Jadi valid reaction. Reaction buy, reaction buy. Dua kali reaction buy, dia cuba untuk drop, tapi satu gerakan yang boom berlaku. So 3 kali reaction buy. So fokusnya adalah ke arah bullish. Tu pada time frame daily. Kalau kita tengok pada time frame H4, ni korang tengok ni, time frame H4 pun sama juga. Momentum turun laju, naik laju, momentum buy lagi, main boom daripada sini pergi direct reaction buy. Momentum buy terus ditunjukkan oleh market. So dekat current market price untuk time frame H4 di sekitar sini, kalau korang perhatikan, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Ni apa ni? Ni adalah support 1, support 2 dan resistance CP buy. So CP buy tanda penekanan harga ke arah bullish. So dia turun laju, dia naik laju, dia turun laju, dia naik laju. So dia tendang lagi sekali turun dekat area sini. So fokusnya adalah ke arah buy. So kalau kita tengok dekat time frame H1 sekarang ni, okay, pada time frame H1 semalam, apa yang jadi guys? Semalam sepatutnya dia boleh teruskan kenaikan based on 2 kali support yang dia buat ni. Maksudnya dia turun laju, dia naik laju balik. Dia turun, dia naik balik. Dia turun sekali lagi, dia naik. Lepas tu dia boleh launch. Tapi dekat sini dia macam nak break. Okay, dia macam nak break dekat area support ni dan buat penurunan. Tetapi dia gagal buat penurunan ni dan dia teruskan kenaikan lagi. Jadi dia tak tunjukkan minat untuk dia turun, maka fokusnya adalah ke arah buy. Okay, so kalau korang tengok H1 dah boleh faham H1. So kita tengok lagi sekali. Okay, dekat sini ada, kalau korang tengok dekat sini ada satu reaction sell yang kuat, reaction bearish yang kuat ni. So dekat kawasan ni, kalau time frame H1 nanti dia berjaya close break dekat kawasan resistance reaction ni, dekat kawasan reaction ni dia berjaya break, maka fokusnya adalah solid sekali lagi ke arah buy. Okay, ni candle entry ke. Kalau kita tengok dekat time frame M30, ni M30. Daripada M30 dekat current market price ni pun korang boleh nampak apa yang terjadi. Dia drop, dia naik, dia drop, dia naik. So support 1, support 2, resistance level. Nampak? So dia cuba untuk bermain, naik laju, turun laju, tapi tak berapa kuat. Dia turun laju, dia naik laju balik. So dekat sini adanya support ketiga. Nampak? Boom, momentum ataupun satu tindak balas harga untuk tolak lagi harga ke arah bullish. Itu apa yang saya nampak lah. So bila dah tahu dekat time frame M30 semua ni apa, H4 setiap time frame kalau korang nak entry, korang kena selidik dulu guys. Daily, H4, H1, M30, M15, M5, M1. Kau tak pakai time frame ni memang tak tahulah korang buat apa. Okay, kita tengok pada time frame M15. M15 apa yang korang nak tengok ni? Lagilah jelas korang boleh nampak. Drop, naik, reaction. Nampak? 4 kali dekat M15 reaction buy itu tunjukkan. Maksudnya dia menunjukkan satu minat nak naik. Kalau dekat sini bahagian support ni kan, kenapa dia tak boleh nak, bila dia break, dia tak boleh nak turun. Kalau dia tak nak turun, maka dia nak naik. So time frame M15, faham Time frame M5. Time frame M5 korang boleh nampak agak jelas juga. Nampak? Nampak? Kuat tu momentum ni tu. Lepas tu macam mana saya hasilkan entry adalah, kalau korang perasan tadi market buat seolah-olah, okay, kita cerita macam mana saya dapat entry dekat area sini, market seolah-olah tunjuk minat nak turun. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila dia naik laju, dia drop laju. Satu kali reaction sell dia tunjuk. So dia main, drop. Kalau orang yang hanya melihat pada time frame M5 ataupun M1 di sekitar sini sahaja, mungkin dia akan ambil position sell. Dia akan sell. Bila dia nampak reaction 1, reaction 2, break support, dia akan sell. Dan dia beranggapan bahawa gold ni akan teruskan lagi penurunan dia.
Dia pun akan sell. Tapi bila kita faham tentang time frame yang kita gunakan pada time frame H4 sampailah M1, apa yang kita tahu daripada H4 sampailah ke time frame, let's say lah sampai time frame M15, dia tunjuk kepada strong buy. Jadi bila korang nampak setup sell ni, korang tunggu dahulu sehingga setup ni digagalkan. Kenapa saya cakap macam tu? So bila dia turun laju, dia naik laju. Kat sini dia ada naik laju, turun laju ni. Lepas tu dia turun laju, naik laju. Dia turun, dia naik laju sekali lagi. So bila dah ada dua kali reaction buy kat sini, maka korang boleh buy. Nampak? Sebab jangan follow apa yang ada, yang setup sell yang ditunjukkan lower time frame ni je. Ini hanyalah sekadar satu penurunan untuk collect order apa yang ada dekat bawah ni. Nampak? Satu kali reaction kat sini, dua kali reaction, itu time kita buy. So tunggu dulu, dua kali reaction dulu, dua kali. Dia turun, dia naik. So satu kali, dia turun, dia naik laju. Nampak? Dia momentum, naik dengan momentum. So bila candle ni dah selesai, ni, bila candle ni dah selesai, candle ni adalah candle entry. Tap. Dan boom, dia pergi. So saya dah close profit dah ni. Adalah sikit yang saya tak close lagi. Adalah sedikit. Kalau tengok history today what's going on. Okey lah. Boleh lah guys. Daripada tak ada. Okay, so saya harap korang boleh faham tentang perjalanan market ni. Apa benda yang korang kena tengok daripada time frame besar sampailah ke time frame kecil. Apa-apa saya still target goal ni untuk sampai ke sini ya. Apa-apa lama lah ni saya target 3 minggu kot. Saya target dia kat sini. So apa-apa position buy yang korang tak ada, korang simpan lah. Cuba untuk hold lah, jangan close all. Okay, Assalamualaikum. Salam for life.